Kak Lin ada ejen ke? Kak Lin ada stokis ke? Kak Lin ada reseller ke? Ya Allah, ramai tanya Kak Lin. Sebab platform-platform lain menggunakan Kak Lin punya krim Kak Lin ni untuk kepentingan masing-masing. Terus terang, Kak Lin tak ada mana-mana reseller tau. Tak ada. Yang ni yang korang tengok ni, ini bukan Kak Lin punya. Hanya di platform Bartech Beauty sahaja. Okay, ejaan dia Bartech Beautee. Selain dari tu, bukan Kak Lin punya. Kalau korang tengok scroll ke, kalau dekat TikTok Shop ke, ataupun mana-mana affiliate Kak Lin tengah live ke, tengok dulu dekat beg kuning tu, bagaimana nama kedai tu Bartech Beauty. Itu kita punya. Okay, selain tu bukan Kak Lin punya. Banyak kali dah Kak Lin cakap, banyak kali dah Kak Lin tak ada mana-mana platform lain selain hanya di TikTok Shop Bartech Beauty sahaja. Dan lagi satu, ada yang tanya Kak Lin, stok ada ke? Terus terang nak cakap, stok tidak ada, dah sold out. Krim putih kita dah sold out semua. Kita akan restock balik dan restock semula pada hari Jumaat. Boleh?